Hai guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So, sekarang pun dah pertengahan tahun 2026, jadi hari ni kita nak recap lah balik phone terbaik untuk yang bawah RM500. Tapi untuk tahun ni, kita tak boleh lah nak compare dengan phone yang tahun lepas. Sebab harga phone sekarang dah naik macam harga emas. Dan tak ada siapa percaya yang harga dia akan naik tinggi sampai macam ni. Tapi ini memang adalah realiti tuan-tuan dan puan-puan. Sebab harga chip sekarang dah semakin meningkat disebabkan AI dan kita pun tak pasti lagi tahun depan dia akan turun ke tidak. So, dalam video kali ini, korang janganlah terkejut bila nampak specs dia. Tapi kalau korang nak beli phone ni dengan harga murah, korang still boleh klik product link yang saya tag dalam video ini untuk dapatkan YouTube discount voucher daripada Shopee. So, tanpa membuang masa, inilah senarai 5 telefon terbaik bawah RM500 yang kita boleh dapat pada pertengahan tahun 2026. Yang kelima, kita akan berikan kepada Realme Note 80. Telefon Realme memang terkenal dekat market sebab brand ni memang reliable dan phone ni juga ada features tahan lasak. Phone ni dia ada skrin 6.74 inci yang agak besar, ada skrin refresh rate 90Hz yang agak smooth, ada bateri 6300 mAh yang agak tahan dan phone ni juga ada military grade shock resistant. So, kalau korang adalah peminat Realme lepas tu nak phone yang ada features tahan lasak, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma memori dia adalah 64GB dan bukannya 128GB. So, kalau korang nak phone yang ada memori yang lebih besar, mungkin korang kena survey phone yang seterusnya. Yang keempat, kita akan berikan kepada Tecno Spark Go 3. Brand Tecno memang dah semakin popular dekat Malaysia sebab mereka selalu menawarkan specs yang agak menarik dan harga dia pun agak mesra bajet. Phone ni dia ada skrin 6.75 inci yang agak besar, support refresh rate 120Hz yang agak smooth, ada IP64 water resistant yang boleh tahan air, dan phone ni juga ada drop resistant yang boleh tahan sehingga 1.2 meter. So, kalau korang selalu phone jatuh lepas tu nak phone yang ada features tahan air, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma memori dia adalah 64GB dan bukannya 128GB. So, kalau korang nak phone yang ada memori yang lebih besar, mungkin korang kena survey phone yang seterusnya. Yang ketiga, kita akan berikan kepada Vivo Y05. Brand Vivo memang terkenal dekat market Malaysia sebab kamera Vivo memang nampak terang dan phone ni juga ada design yang nampak macam iPhone 17. Phone ni dia ada skrin 6.74 inci yang agak besar, support refresh rate 120Hz yang agak smooth, ada bateri 6500 mAh yang agak tahan dan phone ni juga ada features tahan lasak dan tahan air. So, kalau korang adalah peminat Vivo lepas tu nak phone yang ada features tahan lasak dan tahan air, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma phone ni adalah variant yang 64GB dan bukannya 128GB. So, kalau korang rasa memori 64GB tu kecil sangat, korang kena survey lah phone yang seterusnya. Yang kedua, kita akan berikan kepada Infinix Smart 20. Brand Infinix memang terkenal dekat market Malaysia sebab telefon ni dia ada color yang nampak macam phone buah dan phone ni juga ada memori yang agak besar. Phone ni dia ada skrin 6.78 inci yang agak besar, support refresh rate 120Hz yang agak smooth, ada memori 128GB dan 4GB RAM dan phone ni juga support features NFC. So, kalau korang nak phone yang ada memori yang besar lepas tu nak ada features NFC, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma bateri dia memang agak kecil sikit kalau kita compare dengan Realme dan Vivo. Tapi setakat nak gunakan dia untuk kerja-kerja basic kan, bateri dia masih boleh tahan lagi kalau korang bukannya heavy user. Yang pertama, kita akan berikan kepada Redmi A7 Pro. Sebenarnya telefon ni dia ada specs yang sama dengan Poco C81 Pro, cuma brand Poco ni biasa dia lebih fokus dekat market online dan brand Redmi ni pula lebih fokus dekat market offline. Phone ni dia ada skrin 6.9 inci yang agak besar, ada refresh rate 120Hz yang agak smooth, ada memori 128GB dan 4GB RAM dan phone ni juga ada bateri 6000 mAh yang agak tahan. So, kalau korang nak cari phone yang ada memori yang besar lepas tu nak ada bateri yang tahan, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma phone ni dia tak ada features tahan lasak yang ada pada phone sebelum ni. So, kalau korang nak beli dekat online dengan harga yang lebih murah, korang boleh pilihlah Poco C81 Pro. Kalau korang nak beli dekat kedai offline, korang boleh pilihlah Redmi A7 Pro yang ada dijual dekat kedai offline. So, itulah 5 telefon terbaik bawah RM500 yang kita boleh dapat pada pertengahan tahun 2026 ni. Dan untuk brand Honor dan Oppo, harga dia dah lebih daripada RM500. Tapi kalau korang nak beli kedua-dua phone ni, saya pun dah masukkan produk link dia dalam video ini. So, coming soon saya pun akan review lagi phone terbaik untuk bawah RM600 dan yang lain.
Jadi kalau korang nak tahu apa phone yang best, jangan lupa like dan follow channel ini. So, I rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ini, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye-bye and see you in the next video.